Okey, hari ni kita punya belajar berkenaan dengan rukun haji. Kan dengan apa? Rukun haji. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan niat ihram, wukuf dan juga tawaf. Hari ni kita punya pembelajaran berkaitan dengan niat ihram, wukuf dan juga tawaf. Okey, ini di antara rukun-rukun yang sangat-sangat penting untuk kita memahami tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Baik tuan-tuan sekalian, slide pada hari ini berkaitan dengan mengetahui pengertian rukun dan wajib haji. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan pengertian rukun dan wajib haji. Apa beza rukun dan wajib? Ada beza Apa beza rukun dan wajib? Yang kedua, memahami maksud niat ihram, pengertian miqat dan cara pemakaian ihram. Cara permakaian ihram. Yang ketiga, mengetahui pengertian wukuf di Arafah, masa, kawasan dan syarat-syaratnya, memahami pengertian tawaf, jenis, syarat-syarat dan amalan ketika tawaf. Jadi hari ni kita nak cerita pasal bab ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kandungannya pengertian haji dan wajib-wajib haji. Yang ni berkaitan dengan apa yang dia nak ceritalah. Pengertian haji. Pengertian haji, pengertian rukun haji. Dengan baik-baik, rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Ingat Kan, okey, ingat. Bila sebut rukun haji, definisi rukun haji ialah pekerjaan yang mesti. Mesti maknanya wajib, tak dapat tidak kena buat lah. Pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Maknanya ketika dia mengerjakan haji, tidak dia kena mengerjakan atau dia kena melakukan. Kalau tak sah. Contoh. Kita nak solat. Wajib ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak sah lah. Rukun solat ada rukun wuduk, ada rukun dia. Maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan, haji pun begitu. Kan rukun haji kita kena tahu dan kita kena lakukan ketika kita mengerjakan haji. Boleh faham ke? Ingat rukun ni wajib. Semua ibadat ada rukun dan mesti kita kena laksanakannya. Okey, yang kedua,
Jika tidak tunaikan hukum tu, haji tidak sah, tidak sempurna, tergantung dan masih tertaluk dengan larangan ihram. Nampak tak? Itu yang perlu kena ada guru. Tuan-tuan apa sahaja ibadat yang kita nak buat, kena ada guru. Kita tak boleh main sebrono macam tu, tak boleh. Melainkan ni memang kita ni background memang ada ilmu. Memang ada ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita pergi dalam keadaan kita tak tahu, tuan-tuan. Biarlah. Maknanya yang penting kita jangan buat-buat tahu. Ni kadang-kadang setengah orang dia tak tahu, tapi dia buat tak tahu. Bahaya juga. Dia tak tahu tapi dia buat-buat tahu. Patutnya kalau dia tak tahu, dia tanya orang lah. Maka itu yang sebetulnya macam kita tak tahu rumah si Dolah mana. You go straight. Don't belok-belok. Dia jawab tu betul lah. Makna kata kan takut nanti kan. Kan kita tak tanya, kita dah tersesat dah. Cuma di sini kena tanya. Kena bertanya kepada orang yang berilmu. Ataupun mudah ceritanya tuan-tuan. Apa-apa ibadat, khususnya ibadat haji dan umrah, ada bimbingan. Ada guru. Ada mutawif yang berpengalaman, yang tahu selok belok berkenaan dengan ibadat yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bukan takat muat sahaja. Tuan-tuan jadi faham di situ mesti ada guru, mesti ada muallim, mesti ada murabbi, mesti ada mursyid yang apa? Yang mengajar, yang mendidik, tuan-tuan. Ini sangat penting dalam apa keadaan kena ada. Ni zaman kita hari ni kadang-kadang ada setengah tu dia rasa dia seolah-olah betul tetapi tak betul. Berapa ramai orang yang dia buat satu-satu ibadat dalam keadaan dia tidak belajar. Wa kullu man bi ghairi ilmu ya'mal. Ni matan alfiyah. Kalau orang belajar matan alfiyah dia sebut apa? Wa kullu man bi ghairi ilmu ya'mal a'maluhum mardudatun la tuqbal. Siapa yang dia ni beramal dalam keadaan dia tak ada ilmu, amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sia-sia. Kan amalannya apa? Sia-sia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya menasihati diri saya, menasihati kepada semua haji hajah, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah. Selagi mana kita ada peluang, kita diberikan kesempatan, kita diberikan masa, belajarlah. Belajarlah, memahamilah kan ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita takut ibadat yang kita buat sia-sia. Kita takut ibadat yang kita buat sia-sia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan dengan rukun haji ada 6 perkara. Kan rukun haji ada berapa? Ada 6 perkara rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, niat ihram haji. Ketika mana kita nak mengerjakan ihram haji, bukan ihram umrah, ihram haji. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan kena dapat beza. Tuan-tuan pergi haji tamattu' ke, haji ifrad ke, haji kiram. Tuan-tuan masuk Mekah terus ke Mekah ke, ataupun tuan-tuan masuk Madinah dulu ke, itu kena tanya pembimbing, agensi, muassasah, mutawif yang membimbing tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita nak tahu haji tamattu' ke, haji kiram ke, haji ifrad. Sebab dia ada miqat dia. Dia ada cara kaedah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata pula, macam mana haji pergi bila? Awal ke, tengah ke, akhir? Tak tahulah. Tak boleh. Dia kena tahu. Sebab apa? Sebab nanti nak bermiqat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu. Sebab haji tamattu' buat umrah dulu, haji kemudian. Umrah dulu,
haji kemudian. Umrah dulu, haji kemudian. Tamattu'. Ifrad, haji dulu, umrah kemudian. Haji dulu, umrah kemudian. Kiram, haji dan umrah buat bersekali tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kalau ada persoalan yang mana tuan-tuan boleh kita berdiskusi, kalau ada kemusykilan boleh bertanya kepada saya, insya-Allah kadang mana yang saya mampu, saya boleh, saya akan jawab. Kadang mana yang saya tahulah. Kalau saya tak tahu, wallahu a'lam. Akan wallahu a'lam. Okey. Baik tuan-tuan. Itu yang pertama, niat ihram haji. Ke depan nanti dia akan ceritalah. Yang kedua, rukun haji. Yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah ni penting. Kan wukuf dia bermula tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tengah hari Zuhur 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tergelincir masuknya waktu Zuhur. 9 Zulhijjah dah mula wukuf dah. Sampai keluar matahari 10 Zulhijjah. Dia punya tempoh dia. Kita kena ingat tempoh wukuf bermula daripada waktu Zuhur, lepas waktu Zuhur tergelincir matahari 9 Zulhijjah hinggalah keluar matahari waktu subuh 10 Zulhijjah, tuan-tuan. Jadi dalam tempoh tu tuan-tuan kena sekejap wukuf di Arafah. Kena sekejap wukuf di Arafah. Tuan-tuan, tak boleh waktu Zuhur, waktu Asar. Tak boleh waktu Asar, waktu Maghrib. Tak boleh waktu Maghrib, waktu Isyak. Sebelum subuh. 10 Zulhijjah. Ingat sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh. 10 Zulhijjah. Kena berada di wukuf. Kena berada di wukuf kerana rukun haji yang utama wukuf di Arafah. Sebab tu kata Nabi SAW, khairud doa, sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa, kan doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab orang kita ni biasa apa? Dia ambil di antara waktu sebelum waktu Maghrib. Kan sebelum waktu Maghrib, lepas Maghrib, lepas Isyak doa, kiralah doa. Di Arafah berdoa. Memohon kepada Allah. Sebab itu sebelum kita nak pergi tu, kita listkan doa. Ataupun minta kepada mutawif. Minta kepada agensi. Minta kepada orang yang membimbing kita. Apa amalan, apa doa, apa perkara yang patut kita baca. Yang patut kita buat di antara waktu ketika kita berada di wukuf, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wukuf ni duduk sekejap. Waqaf, wukuf. Berhenti sekejap. Maknanya tuan-tuan itu rukun haji. Itu rukun haji. Mula-mula rukun haji, wukuf. Yang kedua, yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berkenaan dengan rukun haji, tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah. Kita kena tawaf 7 pusingan. Tawaf di Kaabah, tuan-tuan. Macam biasa, macam kita tawaf lah. Macam kita tawaf umrah lah, tawaf 7 pusingan. Lepas tu sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Okay, macam kita buat umrah tu lah. Lepas tu tahlul. Lepas tu tahlul. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. 6 je. 6 je sahaja rukun haji. Niat, tawaf, niat, wukuf, tawaf, sa'i dan juga tahlul, tertib. 6 rukun tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, dan lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengertian wajib haji. Yang tadi kita cerita rukun haji. Tadi rukun haji. Yang ni pengertian wajib haji. Rukun haji dia kena laksanakan ketika dia mengerjakan ibadat haji. Rukun wajib haji ialah pengertian yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Sama wajib juga. Dia mesti tak lepas tidak dia kena buat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah. Tetapi dikenakan dam. Itu beza dia. Wajib kena buat. Tak buat, kena bayar dam. Yang rukun tadi, wajib kena buat. Buat, tak sah haji. Dia beza tak? Kan boleh faham ke tuan-tuan Yang dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala boleh faham ke? Yang wajib tadi, yang rukun tadi, wajib. Tuan-tuan, wajib. Rukun tadi, kalau tidak dikerjakan, kalau tidak dilakukan, tak sah haji. Haji tak sah. Yang 6 rukun tadi tu, kalau tak buat, tak sah haji. Wajib haji, kalau tak buat, sah haji. Tapi kena bayar dam. Saya ulang balik sekali lagi. Supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Rukun haji, yang 6 perkara tadi bermula dengan niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, 6 rukun tadi tu, nama dia rukun haji. Jika tidak buat 6 rukun ni, hajinya tak sah. Hajinya tidak sah. Sebaliknya, kalau wajib haji, dia tidak lakukan, tidak laksanakan, maka dia tidak kata haji itu tak sah. Cuma dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam. Hajinya tetap sah, tetapi kena dam menurut syarat-syarat dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Kalau dia tinggal dengan sengaja, hukumnya berdosa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Wajib haji. Apakah dia wajib haji? Wajib haji. Wajib haji ada 6 juga. Wajib haji ada 6 juga. Yang pertama, niat ihram di miqat. 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 Baik, itu wajib haji. Dan lepas kita dah niat ihram, meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Meninggalkan perkara larangan ketika masa ihram. Meninggalkan perkara larangan dalam masa ihram. Yang ketiga, bermalam di mabit. Bermalam di Muzdalifah. 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 Wajib haji. Wajib haji. Wajib haji. Wajib haji. Bermalam di Muzdalifah. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Bermalam mabit pada 11, 12, 13 dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari tasyrik. Maknanya yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 wajib haji. 6 wajib haji tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rukun haji yang pertama niat ihram. Niat ihram. Niat ihram ini, niat ihram haji, tuan-tuan miqat zamani. Miqat zamani haji ialah bermula 1 Syawal sehingga sebelum terbit fajar hari yang ke-10 Zulhijjah. Mana daripada awal lagi dah. Hari-raya hari itulah niat nak pergi haji, 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 tuan-tuan. Dah niat dah. Dah niat dah nak pergi haji, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah niat dah nak mengerjakan ibadat haji. Daripada mula mana? 1 Syawal lagi. 1 Syawal lagi dah niat dah. Tuan-tuan Okey. Dan inilah yang dinamakan bulan haji. Ini yang dikatakan bulan haji. Bulan haji maknanya dia dah niat
masuk saja hari raya 1 Syawal tu dia niat untuk nak mengerjakan ibadat haji. Dan dia kata tidak sah ihram haji. Jika dilakukan di luar bulan haji, sebaliknya akan terjadi ihram umrah. Tak masuk lagi bulan haji, dia dah berpakaian ihram. Dia dah berpakaian ihram. Tadi makna kata niat di dia dah, makna kata di Malaysia tuan-tuan, mikat zaman ni bagi haji ia bermula, makna kata dia dah niat, dia tak pergi mikat lagi, dia dah ada pasalnya nak mengerjakan ibadat haji, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti dia berpakaian ihram sampai di tanah haram atau di mikat, dia berpakaian ihram. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini bulan haji ni. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan haji, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mikat tempat, tadi zaman ni masa. Mikat tempat, mikat yang seperti kita buat umrah lah, di Bir Ali. Kan di mana? Di Qanul Manazil. Di mana lagi? Di Al-Ju'fah. Di mana lagi? Di Yam Lam Lam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermikat Hudaibiyah, Tanaim, Ji'ranah, Arafah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua tu makna kata mikat apa tu? Mikat makani. Niat kebiasaannya di Bir Ali ataupun di Qanul Manazil. Kan Tanaim, Hudaibiyah dan sebagainya. Jenis-jenis haji. Yang pertama, haji fardu. Haji fardu juga dikenali sebagai haji Islam atau haji wajib. Ia adalah ibadat haji yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat wajib haji sekali seumur hidup. Ini makna kata ni fardu lah. Wajib seumur hidup. Maknanya dia wajib kerjakan, wajib lakukan sekali seumur hidup. Yang kedua, haji badal. Juga dikenali sebagai haji niyabah atau upah haji. Ia adalah ibadat haji yang ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain menurut syarat-syaratnya. Syaratnya dia dah kena haji. Maknanya kita pergi, kan, contoh saya pergi untuk mengerjakan haji badal haji untuk fulan bin fulan. Maknanya gitu. Yang ketiga, sunat. Juga dikenali sebagai haji Tatawu adalah ibadat haji yang ditunaikan oleh Muslim yang telah menunaikan haji fardu. Maknanya dia dah buat yang wajib dah. Yang dia pergi itu sebagai sunat sahaja, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, haji nazar. Nazar iaitu dia wajib tunaikan oleh Muslim sebab dia dah bernazar untuk nak mengerjakan ibadat haji. Qada ialah ibadat haji yang ditunaikan oleh Muslim sebagai menggantikan qada haji yang fasad pada yang terdahulu. Maknanya yang terdahulu tu dia rosak, dia nak qada semula. Maknanya tuan-tuan. Jadi itu dia punya pembahagian haji-haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Fardu, sunat, wajib, nazar, badal. Bahagian-bahagian bagi mereka yang nak melakukan ibadat haji. Jadi orang yang mengerjakan haji ni dia tahu. Dia tahu status dan keadaan dia. Itu yang kita kena belajar tu. Kita tahu status ibadat haji kita. Kita tahu status buat haji tu. Jangan kita pergi dalam keadaan kita tak tahu status. Kita nak buat apa-apa pun mesti kita kena tahu dulu. Jangan kita ni tak tahu. Kan kena tahu. Kena faham. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu proses pembelajaran tu kita belajar supaya faham dan apa saja ibadat yang kita buat insya-Allah kan dengan berasaskan ilmu. Baik, rukun haji yang pertama niat ihram haji. Yang pertama haji tamattu. Haji tamattu itu yang pertama. Yang kedua haji ifrad. Yang ketiga haji kiram. 3. Tamattu, ifrad, kiram. Ni kadang orang tanya, Ustaz, kita ketiga-tiga haji ke kita buat? Tak, salah satu lah. Cuma nak beritahu cara masuk dia, cara mengerjakan dia. Cara mengerjakan dia. Kita buat ni salah satu.
Cuma cara mengerjakan tu kita kena tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ini haji tamattu. Ini haji tamattu. Ni haji tamattu. Berniat mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Ingat tu. Kalau orang tanya haji tamattu, haji tamattu, haji tamattu, haji apa? Dia berniat umrah dahulu pada bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maknanya dia mengerjakan umrah ataupun dia berniat umrah dan mengerjakan umrah. Di samping itu dia mengerjakan haji pada tahun yang sama. Niat dia macam mana? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sama macam kita buat umrah. Kan sama macam kita buat umrah. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Tu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat. Haji, umrah. Umrah dan haji. Ini tamattu' tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haji ifrad. Apa definisi haji ifrad? Mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Maknanya mengerjakan haji pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Dia buat haji, lepas selesai haji, dah melontar jamrah dah selesai dah, dia pun buat umrah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mula dia niat haji, yang kedua dia niat umrah. Selesai haji dia buat umrah. Yang ketiga haji kiram. Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Ni yang orang buat last minute ni. Dia terbang kan sebelum hari Arafah. Sebelum hari Arafah. Nama haji apa? Haji kiram. Maknanya dia buat haji umrah serentak. 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 Pada bulan haji, kemudian pelaksanaan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai sebaik sahaja selesai menunaikan haji. Ni yang kita kata apa? 2 dalam 1. Buat haji, buat umrah sekali. 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 Ini nama apa? Haji kiram. Haji kiram. Haji kiram. Haji kiram. Haji kiram. Haji kiram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak kena ingat benda tu. Tamattu', ifrad, kiram. Tamattu', ifrad, kiram. Tamattu', ifrad, kiram, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dan lagi dia kata apa? Niat haji kiram. Niat haji kiram ni nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dua-dua niat. Niat nak mengerjakan haji dan juga niat nak mengerjakan ibadat umrah bersekali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham ke? Jika ada soalan boleh tanya. Jika ada soalan boleh tanya. Jika ada soalan boleh tanya. Macam mana semua okey? Boleh faham ke insya-Allah? Boleh faham ke insya-Allah? Okey ke? Boleh bertanya secara lisan ataupun secara tulisan. Secara lisan ataupun tulisan. Secara lisan ataupun tulisan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Baik tuan-tuan. Selesai ketiga berkenaan tu. Tamattu', ifrad, kiram. Selesailah. Yang ni kita pergi berpakaian ihram. Tengok pada gambar tu berpakaian ihram. Yang lelaki jubah. Kan. Lepas tu pakai ihram.
perempuan pakai telekom macam biasalah. Orang yang biasa buat umrah, insya-Allah kan dia dapat gambaran, dapat tahu dah macam mana cara-cara tu. Biasanya begitu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang tak pernah pergi, pergilah sekali umrah. Pergilah sekali umrah. Pergilah umrah. Pergilah umrah walaupun sekali. Bukan nak kepek, nak suruh, nak suruh. Bukan nak kepek, nak suruh. Kan, pergilah umrah walau sekali. Pergilah umrah walau sekali, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan apa? Kita nak tengok gambaran. Dengar-dengar cerita, kan tak seronok, kita kena pergi sendiri. Melalui sendiri, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lelaki. Ihram lelaki secara iktibar menampakkan bahu kanan. Ni orang lelaki kena buka bahu kanan. Hanya disunatkan dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i sahaja. Tidak disunatkan beriktibar semasa di lokasi lain seperti stesen berlepas dan sebagainya. Yang lain tak sunat lah. Sunat ketika tawaf. Tawaf yang diiringi dengan sa'i. Tawaf yang diiringi dengan sa'i. Tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kan siapa yang buat tawaf yang diiringi dengan sa'i, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena buka iktibar. Okey. Begitu juga ketika solat, elak daripada beriktibar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pakaian ihram lelaki, contoh-contohnya selipar. Kalau boleh sediakan 2-3 selipar. Kalau boleh sediakan 2-3 selipar. Kalau boleh disediakan 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 2-3 selipar. Tuan-tuan Baik. Ihram wanita elak daripada bersolat tanpa keperluan bagi mengelak fitnah dan riak. Pastikan aurat dijaga, pakaian kain telekon dan pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan dan aurat. Disyorkan memakai stoking tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat. Elak memakai cermin mata yang besar sehingga menutup muka. Besar sangatlah tu. Kan cermin mata yang besar sangat. Cermin mata yang besar sangat. Okey, sunat-sunat ihram. Sebelum nak niat ihram, kerak kuku, merapikan misa dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai pakaian rambut, memakai kain ihram berwarna putih, solat sunat ihram. Amalan sunat semasa niat ihram menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan wuduk, akan bertalbiyah, berdoa, baca Al-Quran, zikir, elak dari berbual-bual kosong. Okey, jemaah haji melakukan haji tamattu'. Kalau yang jemaah haji yang daripada tabung haji, kebiasaannya dibuat haji tamattu'. Akan haji tamattu'. Okey, rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf bererti berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan. Seperti duduk, berbaring atau tidur. Bermula daripada gelincir matahari waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga ketika sebelum terbit fajar waktu subuh 10 Zulhijjah. Panjang tu. Akan 9, 10. Panjang. Jadi waktu tu kurang-kurang ada waktu sekejap pergi. Pergi ke Arafah. Pergi ke Arafah. Kita kena faham tempoh untuk kita nak dapat Arafah ni 9 Zulhijjah waktu zuhur dan sebelum subuh 10 Zulhijjah. Jadi dapatlah, pergilah ke Arafah. Kan, untuk kita nak mulakan dengan rukun haji yang pertama tuan-tuan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, pergi ke Mekah. Balik ke Arafah, balik semula. Maknanya tuan-tuan, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah. Ini lokasi masyair, dinamakan masyair tuan-tuan. Ini kemah. Kemah di Arafah lah ni. Ini kemah di Arafah. Ini bagi jemaah haji Malaysia biasanya begini tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Sebab tu rukun haji yang pertama, Arafah. Merupakan tiang haji dan rukun yang terpenting. Barang siapa meninggalkannya, maka tiada haji baginya. Sebab itu, kena apa tuan-tuan? Kena ambil masa peluang untuk mengerjakan doa di Arafah. Waktu wukuf 9 Zulhijjah waktu Zuhur dan 10 Zulhijjah sebelum waktu subuh. Dan waktu yang afdal kan berwukuf daripada siam 9 Zulhijjah dan sebahagian daripada maknanya sebahagian 9 Zulhijjah dan ada juga malam 10 Zulhijjah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Sebab pertukaran hari dalam Islam bermula waktu maghrib. Okey, syarat sah wukuf telah bereran dengan niat haji dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadat, tidak gila, pengsan, mabuk dan hilang akal sepanjang masa wukuf, berada di Arafah walau seketika dalam waktu wukuf. Kan amalan sunat di wukuf tuan-tuan, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Talbiyah, tu talbiyah tu. Kan tak kira lah kita nak talbiyah ataupun nak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak selawat pun boleh. Nak zikir pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Apa sahaja. Doa, zikir, selawat, baca Quran, tak ada masalah. Kan tidak berpuasa, jangan kita puasa pula hari Arafah. Jangan. Tuan-tuan, Allahu Akbar, musim tahun bila saya pergi tuan-tuan, 53 darjah Celsius. Sangat panas. Allahu Akbar, doalah untuk saya dan jemaah pada kali ini tuan-tuan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Doa daripada kalian semualah. Kan saya doa untuk tuan-tuan, tuan-tuan doa untuk kami ini semua untuk mengerjakan ibadat haji dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berwuduk kalau boleh kekalkan dalam keadaan berwuduk, mendirikan solat berjamaah, memberikan tumpuan sepenuh hati semasa mengerjakan ibadat, berdoa, berselawat, beristighfar dan juga berzikir. Rukun haji yang ketiga, tawaf. Tawaf 7 pusingan macam biasalah. 7 pusingan macam biasa. Akan mengelilingi Kaabah bermula daripada sujud Hajar Aswad, berakhir daripada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Jenis tawaf, tawaf kudum, tawaf tahallul, tawaf tahiyatul al-bait, rukun ifadah, haji umrah, dan jenis-jenis tawaf, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada. Ini ada jenis-jenis tawaf. Kan kita
pergi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita pergi tawaf ifadah. Tafadah tuan-tuan. Kita buat nanti insya-Allah. Nanti saya akan bimbing satu persatu. Okey, jenis-jenis tawaf wajib berniat tawaf bagi tawaf berikut. Tawaf sunat, tawaf wada, tawaf nazar, tawaf tahiyat al-bait, tawaf qudum. Bagi jemaah yang ziarah sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat berniat tawaf bagi tawaf umrah dan tawaf haji. Sunat berniat tawaf qudum bagi jemaah haji ifrad dan kiram. Bagi jemaah haji ifrad dan kiram sunat berniat tawaf qudum tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunat. Lafaz niat tawaf, Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram sab'ata ashwaq tawaf umrah lillahi ta'ala. Mudahnya tuan-tuan, biasanya saya ajar jemaah, sahaja aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Nabi. Niat macam tu je tuan-tuan. Saya bimbing orang peringkat orang mubtadi. Kan peringkat orang mubtadi, orang yang baru belajar ataupun orang yang makna kata dia tak mampu dalam bahasa Arab. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Kalau tak mampu, saya akan ulang dalam bentuk dalam bahasa kita lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kena syarat dia. Syarat tawaf menutup aurat bagi lelaki adalah antara pusat hingga lutut. Jemaah haji lelaki hendaklah menutup anggota bahagian atau tubuh sebagai menjaga adab. Kan syarat tawaf bagi wanita akan aurat seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, hadapan dan belakang. Berhati-hati dengan perkara ini. Aurat di bawah dagu, menampakkan pengelangan tangan, elak memakai stokin nipis, kelihatan anak rambut di kawasan muka, telinga sekira memakai cermin mata. Syarat sah tawaf, suci daripada hadas kecil dan besar, isu berbangkit wuduk semasa di tanah suci, rukun asal bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal, nikah tanpa lapik, batal wuduk. Maknanya tuan-tuan, itu kita kena ingat tuan-tuan. Spray wuduk tu sentiasa kita jaga. Spray wuduk sentiasa kita kena jaga. Baik tuan-tuan. Okey, kesimpulan niat ihram haji dan rukun pertama yang perlu dilakukan pada masa dan tempatnya yang tertentu. Miqat, pakaian ihram bagi jemaah lelaki wanita adalah berbeza dan perlu menjaga aurat. Wukuf di Arafah adalah kemuncak ibadat haji yang mempunyai masa dan lokasi yang ditetapkan. Tawaf mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu dilakukan dengan betul supaya ia sah menurut syaratnya. Baik tuan-tuan, Nabi di sini insya-Allah slide kita berkenaan dengan rukun, kan niat ihram dan rukun dan juga mengerjakan haji insya-Allah. Ada soalan ke insya-Allah? Macam mana semua clear insya-Allah? Boleh faham ke? Semua okey insya-Allah Baik, jika semua okey insya-Allah, apa-apa perkara boleh lihat dalam grup bagi jemaah haji yang saya bimbing insya-Allah, akan boleh refer dalam grup kita Haji 2026. Kan apa-apa kita berkomunikasi, berbincang dan sebagainya insya-Allah. Niat tak lain tak bukan saya nak memudahkan, nak tolong dan nak membawa jemaah-jemaah yang belum mengerjakan ibadat haji dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Kan yang berkuasa Allah Taala, yang menentukan Allah Taala, kita kena niat dan berusaha sehabis-habis baik insya-Allah. Saya ucap terima kasih. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu besok, kan masa yang sama, dan kita cuba petang ni insya-Allah kalau diizinkan kita ada kelas sambungannya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.